kita belajar hari ni, ada tak apa-apa yang Puan Lela rasa Puan Lela nak faham, nak lebih faham tentang Pandu Citra? Semua tajuk yang lain lah, semua lagi. Tentang tajuk Pandu Citra ni macam berminat je nak belajar, tapi sesuai ke kita nak guna untuk diri kita dah? Okey, soalan yang saya dengar daripada Puan Lela rasa Pandu Citra ni sesuai tak? Ya, Okay. tak macam tak yakin. Okey, sesuai yang macam mana Puan Lela nak tahu? Tadi dah tunjukkan dia bukan macam mentor, dia bukan macam counselling, macam benda baru. Jadi macam tak yakin nak mula benda baru, nak mendalami lagi benda yang baru ni ambil masa sikit. Okey, benda yang ambil masa, apa yang biasanya Puan Lela kena buat? Kita teruskan pembelajaran, kita mendalami lagi, kita memahami lagi. Biasa kita berhenti dulu lah, tengok dulu rasa macam boleh ke tak boleh nak buat coaching ni dekat tempat kerja. Tu je. Okey, saya nampak daripada riak muka Puan Lela kata kena belajar lagi, kena mendalami lagi. Tapi Puan Lela rasa macam boleh tak buat benda ni kat tempat kerja? Adakah itu soalan yang Puan Lela nak tanya kat saya? Betul. Kalau betul apa yang Puan Lela tanya tu, apa yang Puan Lela rasa Puan Lela kena buat supaya Puan Lela lebih yakin tentang apa yang Puan Lela nak cari? Kalau kita cuba trial and error, boleh tak? Okey, kalau Puan Lela rasa trial and error tu sesuai dengan diri Puan Lela, macam mana Puan Lela nak buat trial and error tu? Cuba dulu cari macam Cik Fauzi kata, cari seorang nak buat kita punya coaching. Lepas tu kita cuba pandu citra dia. Nampaknya Puan Lela dah ada idea. Okey, apa yang Puan Lela kena buat tindakan seterusnya? Macam mana ya nak cuba ya? Kalau kita nak cuba dekat, tadi Cik Fauzi kata kalau sama-sama dah ada pendedahan tentang coaching ni. Kalau kita seorang je baru ada pendedahan, yang lain tak ada pendedahan, tak boleh. Okey, apa yang soalan saya faham, Puan Lela kata kalau orang yang tak tahu pasal coaching ni, kita rasa macam susah nak buat coaching. Betul. Okey, jadi apa tindakan Puan Lela kena buat untuk bagi orang lain pun tahu juga pasal coaching ni? Kita kena explain dekat dia bagi dia faham. Kena terangkan, jelaskan, cerita dekat dia sampai dia faham. Okey, cara macam mana yang Puan Lela rasa yang terbaik Puan Lela nak terang dekat orang yang tak faham tentang coaching ni? Kena cari contoh. Ambil slide ni tunjuk kat dia boleh? Okey, kalau Puan Lela kita bagi slide ni, Ya, Puan Lela nak terang dekat dia, ya. adakah Puan Lela rasa Puan Lela yakin untuk terang kat dia melalui slide ni? InsyaAllah boleh rasanya. Apa lagi selain daripada Puan Lela bagi slide, untuk Puan Lela bagi dia rasa berminat ataupun dia faham tentang coaching? Tak pasti. Andai kata Puan Lela cerita kat dia,